Wira kecoh dengan budak-budak ni. Macam siapa pijak tahi, kecoh gila kat dalam cable car ni. Kita macam mana ada. Guys, rupanya tahi tu tertempik, babe. Tahi monyet ke, tahi kucing kita tak tahu. Tapi tertempik kat dia punya kasut. Yes. Oh, sekarang dah bau. Ya. Alright guys, aku sekarang berada di tempat yang paling murah sekali untuk korang winter holiday guys. Tempat ni, seriously, aku sendiri pun tak pernah tahu pasal tempat ni. I'm unsure ramai orang tak tahu pasal tempat ni. Tempat ni murah yang paling bestnya. And dia punya tiket flight murah, dia punya hotel murah gila. And dia punya Didi, dia punya Grab pun murah. And makan dia pun murah. And makanan halal, tak ada masalah kat sini guys. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal tempat ni, aku akan share selepas ni. Just stay tuned, let's go. Good morning. Okay, tak adalah good morning sangat. Sebenarnya dah pukul 12.30 hari di sini. Cuaca kat luar sana -3 darjah Celsius kan. Kita hari ni nak pergi ke Laoshan Mountain, antara tempat yang harus kita lawati sekiranya kita berada di Qingdao. Qingdao ni di mana persoalannya? Qingdao ni dekat Shandong Province. Betul tak? Shandong. Macam kacang Shandong tu? Shandong Province ni kira negeri dorang. Tapi negeri Shandong ni lagi besar daripada Malaysia. Yes. So Qingdao adalah dia punya city. Ya. Jadi kita berada dalam bas. We all 4 beranak. Kami dan 2 orang anak kami. Nak pergi menikmati winter holiday. So ini antara tempat yang kami research and merupakan tempat yang indah dengan Cantik suasana tempatnya. Cantik, scenery dia kat lah. tepi laut tau. Ya. Boleh nampak kat tepi tu. And weather temperature sekarang ni -4. -4. Semalam kami sampai tengah malam pukul 12:01 pagi macam tu jugalah kita orang sampai. Dia memang ada direct flight pakai Qingdao Airlines. Betul. Daripada KLIA 2. Because tak semua airlines yang offer pergi ke Qingdao, hanya Qingdao Airlines sahaja. Memang direct flight yang being operate by Qingdao Airlines sendiri. Memang stewardess, pilot semua orang-orang Qingdao lah. And surprisingly, kita orang punya flight sangat besar legroom dia. Adalah Airbus kan? Airbus 321. Ya, 321. And it's a good experience for all of us. And then Qingdao ni rupanya dah snow untuk beberapa hari sebelum ni. Dalam bulan ni saja dah 2 kali snow. Ya. Jadi kita pun tak tahu, tak nampak lagi snow. Bila kita sampai, kita tak nampak lagi lah snow tu. Tapi diorang cakap dalam 2 bulan ni, nampak tak ada drone? Ada drone hantar barang. Wow. Nanti aku tunjuk. Ada drone angkut barang-barang agriculture. Ada boleh deliver food tau. Pakai. Nampak tak guys? Tu. John, do you see the drone? The drone pick up the trees on the left. Just in front of us, cannot see now. So I think the bus is avoiding the drone now. So memang tempat ni sangat cantik. Kita orang masih impressed, masih speechless. I don't think that the video yang aku akan tunjuk ni can do justice and on how cantik tempat ni. So aku akan ceritakan macam mana kita orang boleh end up pilih Qingdao ni. At first 2-3 minggu lepas aku dah cakap kat anak-anak aku untuk diorang pergi cuti sekolah, aku nak bawa diorang pergi Koh Lipe pasal aku memang freak beach holiday. Aku memang suka beach holiday. Islands. Kita memang suka lah beach holiday, panas-panas. Okay, sebelum tu iklan korang nampak tu, Laoshan Mountain ni is the origins of the religion Taoism. Taoism. So tadi ada Tao tu lah. Tempat ni sangat religious and penting lah untuk orang-orang yang penganut agama Taoism. Yeah. Macam mana kita boleh end up kat Qingdao ni? So anak-anak aku dah boring pergi beach holiday. Diorang request kat aku winter holiday.
because diorang nak feeling winter lah. Jadi jom pergi winter holiday. So aku tengoklah Japan dengan Korea. Basically itulah yang paling Japan dan affordable Korea lah kan. Tapi guys, pasal lagi 2-3 minggu dah terlambat, tiket pun dah mahal gila. Aku tengok hotel pun mahal gila. Harga dah skyrocket. Harga mahal gila. And memang pasal dah terlambat. And then aku tanya ChatGPT. Mana option untuk direct flight. Aku nak direct flight. Aku tak suka tukar transit 4 jam 5 jam ni. Aku nak direct flight untuk winter holiday. Sekali ChatGPT petik Qingdao. Aku tak pernah dengar Qingdao. Sama macam korang, aku tak pernah dengar Qingdao ni. Semua orang turun ni. 下课区到了啊，各位游客带好随身物品， Ni macam semua 看 turun 护台 je. 阶，注意脚下 So 安 nanti 全。 aku sambung guys. Sambung. Tak tahu. Okay, kita dah sampai di punya base camp guys. So tempat ni cantik Okay, aku sambung balik You cerita guys tadi. Di mana kita orang book via trip.com. Pasal dia punya Qingdao Airline punya website memang tak friendly langsung. Because walaupun dia punya website Qingdao Airline ni memang full Chinese lah. Tak ada translation langsung. Tapi aku cubalah pakai Google Translate. But still masalah juga. Jadi aku decided untuk pakai trip.com. Memang sangat-sangat friendly. Aku book via trip.com. Sehala korang akan terkejut. Perjalanan nak sampai ke Qingdao ni lebih kurang 7 jam. Sama macam nak pergi Korea, sama macam nak pergi Jepun. So, harga dia sehala RM700 lebih kurang. And harga dia memang konsisten. Kalau kau book lagi setahun pun harga dia lebih kurang. Kalau kau book lagi 2 hari pun harga dia lebih kurang RM700 saja. Tapi yang paling best sekali guys, bila aku check hotel 5 star dia, hotel 5 star dia daripada Marriott, Westin, Lee Meridian, semua harga tak sampai RM300. Mula ada yang bawah RM200 guys. Hotel 5 star, Renaissance, Shangri-La bawah 200 pun ada. So aku nak belanja korang view kat sini guys. Wow. Nampak bulan tak? Do you guys see the moon? Where? Up there. I cannot see. So here is the cable car base yang. Oh. Yeah. So these are the spots actually that they said. So dia akan hantar kita orang dekat sini untuk kita start jalan kaki untuk naik ke Laoshan Mountain. Kalau you nampak dekat atas nanti kita tunjuk adalah cebisan-cebisan snow daripada 2 hari lepas yang snow tu turun. Kawasan ni memang cantik guys. Anak perempuan saya berkata tadi, tempat ni macam Stranger Thing kat mana? Stranger Thing apa? The Camazotz. Kalau korang tengok yang Max dengan dia orang stuck dekat situ kan. Oh, so cool. Betul. Abang punya heat patch body ke? I didn't ask you to try it. Hands and legs. Okay, bagi hand tu. Cepat guys. Kita orang kesejukan tengah cari heat patch ni. Repair ada kat Johan. Dapat heat patch. Oh, tangan beku guys. Kita orang kebekuan di sini. Sekejap, let me show you guys. Sekarang Wira tengah nak flykan drone. Jadi kita akan ambil video. Okay. Tengoklah kita orang kat sini guys. Kesejukan. Masing-masing. Okay, so dia kata apa ni? Nampak tak Divine Turtle ni? Cuba baca sikit. Divine tortoise with an image on its back. Do we just take this out? No. Then? Just hold and... Itu adik. Adik punya, not yours. Oh. Divine tortoise with an image on its back. Sejuk guys. It's not working. It is. Dia kata tunggu 15 minutes. It'll regenerate.
designated for meeting Chinese biography and records when our agent entity values material was Okay. Nanti kita pergi buat lagi footage. Sekarang ni tunggu Wira buat footage drone. Okay. Alright, baru lepas buat drone shot dekat sini, baru perasan ada tasik kat bawah tu. Korang boleh nampak tak? Is it working? Tak boleh nampak. For me it is. It's kind of working. So kita nak naik cable car ni. Let's explore. Nanti aku share lebih lanjut. Okay, together. Thank you. 谢谢. Ni hao. Genting guys, genting. Tapi -4. Genting -4. oh my goodness. That's not snow, that's a plastic cover. Yang tarik ni. No, Tarik kau. that's a desktop. Tesla. You don't get it, you know, it's not. Okay. Sekarang kita berada di Laoshan Cable Car yang akan membawa kita ke the peak of Laoshan Mountain. Apa nama peak dia? Jufeng. Tak, dia ni Jufeng Base tau. Tapi ni So tu Laoshan. Jufeng peak lah. Jufeng Base. Yeah. Dia Jufeng Base. And Dia that's the peak. Dia ni kan Laoshan Mountain. So dia macam lengkapi cable car, boleh nampak laut kat sana. Tapi dia -4 guys sekarang. So tangan semua dah beku tapi malas nak pakai glove because nak ambil gambar semua kan. Tapi ada heat pad. So heat pad tu nak kena tekan dulu ke apa? Tak, dia nanti 15 minit. Dah 15 minit dia warm-warm macam ni je. Warm macam ni kan? You want adik? I ada research kat online. Setiap province China tu dia ada different character of manusia dan behaviour. Jadi mungkin Qingdao ni dia taklah sekusut Shanghai, sekusut Beijing. Qingdao ni masih okey lagi. And kalau korang kaki gunung ni gunung yang antara best untuk didaki. Tadi kita orang datang sini, orang memang hike daripada bawah, boleh sewa macam-macam. Korang boleh nampak dia punya track kat bawah ni. Dia ada Korang boleh sewa kayu hiking stick. Macam-macam korang boleh. Tempat ni memang cantik. I don't think the camera can do justice. I'm not sure. Itu anjing ke cat? Besarnya cat tu. So, it's a No. mountain cat. It's so big. Lawa guys. Lawa gila. Tempat ni cantik gila. Yang paling penting sekali, tempat ni sangat murah nak pergi. Okay, sekarang ni kita orang dah naik cable car tadi. And kita nak mendaki sikit ni guys. Ada puncak kat atas tu. Kita kena daki semua tangga-tangga ni. Okay guys, ready to hike? Ready? Dalam -4 guys. Okay, sekarang ni temperature -4. Sejuk guys. So kita kena panaskan badan sikit. And ramai hiker juga yang tak naik cable car, diorang daripada bawah. So kita kena bersenam hari ni guys. Hari ni kita tak pergi gym. Let's go. Kalau tak ladat kita turun. Ada monkey here. Dah. Pakai hat. A big one. Banyak monkey kat atas ni. Ni ada seekor lagi. So aku ada ambil footage pakai phone tadi. Nanti got cat adik. Kau jaga monkey-monkey ni Yen. Yen. You never fight with the monkey? Let's go. Nama tempat ni Laoshan Mountain di Qingdao City.
tempat ni berada 45 minit je daripada hotel kita orang di Bandar Qingdao, di tepi beach saja. So korang boleh nampak beach kat situ. So kita orang 45 minit naik Didi je ke sini. Naik Didi yang paling premium executive limousine lah. Hanya tak sampai RM40. So ada snow guys. And kita sampai di sini, naik bas dalam 10 minit, beli tiket kat bawah, naik bas termasuklah tiket bas yang entrance kat sini, naik cable car sampai ke halfway tadi, and kita hike dalam sejam, tapi Maya dah tak larat. So sebenarnya perjalanan ada satu loop untuk kita explore kat tempat ni. Tempat ni dia ada 4 main, kalau kat Laoshan Mountain ni ada satu Jufeng Scenic Spot yang kita orang pergi ni, ada Li Qing Scenic Spot, Tai King Scenic Spot, Yanku Scenic Spot, Jishui Scenic Spot dengan Harlo Scenic Spot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. So kita explore kat sini je. And ni tempat yang main sekali attraction. So ini map dia. Okay, cuba tadi aku cerita korang, aku naik cable car sampai situ, kita hike sejam sampai ke sini. Zoo Q Stone. So kalau aku salah sebut, komen kat bawah guys. Aku main sebut bahasa kita je lah kan. So satu loop ni Maya dah tak larat pasal kaki dia dah sejuk sangat. Dah cakap tadi suruh pakai 2 lapis socks, tapi dia degil pasal kat hotel tadi ada heater, and dia rasa dia boleh tahan. So sekarang dia sakit kaki pasal sejuk sangat. And Johan doing well, not complaining. You can do another one loop. No, don't want to. Okay, it's okay. So kita dah sampai kat tempat yang cantik ni. Yes. So peak dia sikit je lagi, tapi dah tak larat dah. Tak apa, sampai ni kita turun, kita explore tempat lain. Tempat Qingdao yang kita pergi ni, selain daripada Laoshan Mountain ni, dia ada Jerman punya bandar guys. Tempat ni pernah dijajah oleh Jerman dulu. German Village. German Village. So kita akan pergi sana. Tapi sebelum tu, singgah Harley Davidson dulu guys. Harley tak Harley, let's go. China tak tetap China, Harley tetap Harley. Kita pergi Harley Qingdao lepas ni. Let's go. So sekarang pukul apa ni? Pukul 3 dah. And dong kat sini sunset awal. And temperature sekarang -7, tapi angin kuat. So Maya dah turun dah dengan Zeti, dengan Johan. Aku tadi buat drone shot sekejap, diorang tak tahan, orang turun dulu. So kita terus turun ke cable car tadi. Okay, let's go. Very steep guys. Okay. Macam naik Kinabalu. Good job adik, slowly je. Good job, slow and steady. So kita dah sampai balik ke cable car. Kita nak turun ke bawah pasal sini sunset dia awal. Sekarang dah pukul 4 lebih, tak nak gelap. And takut hari ni dah hari bekerja, jadi takut jam kat Qingdao tu. And takut tak susah dapat Grab Didi dekat sini. Alright. Oh, ni cable car belakang. Please show your boarding pass. Muka dah merah dah ni. It's already red. Is it sunburn or snowburn? Snowburn Kejap. I nak kena Yep. boarding pass. Ya, Mami nak prepare boarding pass. Ni hao. Ha.
Very beautiful. 票号，无此票号，请进，谢谢。请进。 Okay, ni Mami dengan adik. 请进，谢谢。Alright. Okay. 谢谢。So far orang kat sini dia friendly. Tapi macam macam mana nak cakap? Dia tak boleh cakap bahasa Inggeris lah. Diorang tak boleh cakap bahasa Inggeris. Diorang friendly, diorang tak berapa friendly, tapi diorang helpful. Helpful tapi tak friendly. Macam tu lah. Dia macam love-hate relationship lah. susah nak explain sikit. Dia macam kasar sikit. dia kasar lah. Dia kasar tapi helpful. Macam pergi Melakau tu kan. Pergi Melaka. Melakau. Okay, masak bang. Melaka baik tapi kasar. Penat guys. Johan pun dah penat lah John. But good lah. Berapa jam? The stairs quite steep. Right Maya? Is it very steep? Oh, and then look behind you. We are going Okay, I down. think this one you can bring dah. Let's go. Okay guys, ada drama sikit guys. Masuk sini aku macam cakap lah, Johan jangan kentut. Pasal ni- Jangan pijak gerak lah apalah. Sekali sebenarnya kasut Bapak aku dia. setepek. Wow. Wah, yeah. Now Guys. smell it guys. Guys, Wira kecoh dengan budak-budak ni. Macam siapa pijak tahi, kecoh gila kat dalam cable car ni. Kita macam mana ada. Guys, rupanya tahi tu tertempik babe. Tahi monyet ke, tahi kucing kita tak tahu. Tapi tertempik kat dia punya kasut. Yes. Oh, sekarang dah bau. Take up. Ya. Sekarang dah bau guys. Daddy, drama. Kan? And there's gonna be spring too. Spring, and then there's gonna. Alright guys, sekarang aku berada di Harley Davidson Qingdao. So konten kita mesti kena ada Harley. Ni aku tengok aku beli apa. Harley Owners Group Qingdao guys. Pasal dia punya t-shirt Qingdao dia habis. Harley ni dia macam hard rock. So setiap branch dia ada t-shirt dia masing-masing. So ada orang buat collection. So tempat ni macam rare kan. So kena lah dapat. Tapi dia sold out. Qingdao punya Harley Davidson dia berada di Weekend Hotel yang memang konsep American, and dia ada American punya restoran belah sana. And dia ada office guys, office hall kat sini. Dalam ni. Ini diorang punya hall, tempat meeting diorang semua ada kat sini, and tempat servis motor ada kat sini. So, aku nak bawa korang masuk ke dalam Harley Davidson Qingdao. Let's go. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 5. So bila masuk sini ada custom punya street glide. Street glide ke ni? Street light. So kat sini ada street glide Ultra Limited. Cantik guys. This is not the latest model. And boleh nampak tempat lepak kat situ. And this is all the punya motor lah. Ini tempat spare part. And baju-baju Harley dia ada juga yang aku tak pernah nampak kat KL. Aku tak sure, aku pun dah lama tak pergi Route 67. So mungkin ada yang kat sini. Ni kita I punya dulu. Jaket pertama. Jaket pertama Harley dah jual lah. And then Tapi ni cool lah. Dia sweater, jaket. I suka yang hoodie. Lah ni pun hoodie. And ada Hawk Qingdao punya vest. Ini interesting tau. Pasal dalam dia ada kain hawk. Wow. Wow, nice.
Pasal China ni kan negara fabric kan. Qingdao chapter guys. Style. Ya, satu taraf kan dia. Atas yang lagi. Okay. Lagi satu. Takut. Satu lagi. Okay. Kita OCD. Tengok bini aku OCD Okay, ni Stick Glide Ultra yang baru lah. Tadi tu yang lama punya. So kat sini ada, ini standard lah. Aku rasa dekat Ada crocodile. Nampak tak? Boleh jadi seat guys. Ni seat crocodile. Bro. Yang. Ya. Ni kena tengok ni. You nampak tak ni seat? seat. Sakit je duduk tadi. Lama. Okay, ni map Qingdao, map China. Okay. Kat sini Laos dengan Vietnam. Start dari sini China. So ni Taiwan. Ni Kepulauan Hainan tak silap. So Qingdao berada kat sini. Sebelah Korea je. Sini Seoul and sini Jepun. So dia satu level je. Seoul Tokyo, Seoul dengan Qingdao sama level. Qingdao Satu dekat line. satu line je. Oh ni Qingdao kat sini. Ya. Itulah ramai juga Koreans ada kat sini juga kan. So guys, ini tak masuk Malaysia. Ni 500cc. 500cc. 500cc, bukan V-twin. Motor ni dibuat di India. So ni tak masuk Malaysia. Oh ni lah. HD 510A. Okay, aku lupa tunjuk. Diorang dah bagi courtesy Aku beli diorang punya baju Hawk. Diorang bagi courtesy pin. Nice. So ni helmet. Aku rasa sama je dengan kat Malaysia. Tapi kat sini dia bawa banyak collection yang macam sejuk-sejuk punya musim kan. Yep. So dia cool lah. Ni. Yep. Tengok ni banyak collection bell ni. Oh, Ada kat yang Malaysia macam ni helmet, selalu habis ni. Ada yang macam helmet juga. Kat Malaysia selalu habis. Okay, come. So kita dah buat satu round. Ni pun ada glove. Ni bahagian perempuan lah. Cantik. So Zeti tak beli pasal tak ada t-shirt yang official Qingdao punya, dah habis, out of stock. Tapi ni hari tu ada jual 50% dekat Harley. Masa ada kan? Cantik. Betul. Sama exactly. Hai. So ni diorang punya Hawk. Qingdao Hawk Ride. Nice. Okay. Jom, dah gelap guys. Baru pukul 5 dah gelap. So kita pergi makan. Okay. Let's go. Free. Oh, wow. Thank you. Xie. So this one? It's a welcome. Oh, thank you. 刷卡吗？ Got free from Hawk Qingdao. HOG Qingdao. Slow down. What? Show off. Dia suruh slow down and show off. Oh, so we ride slow down. Yeah. So we got free pin from Harley Owners Group Qingdao. Police patch. So Wira wanted nak beli baju Qingdao Harley tapi tak ada dah, out of stock. So dia this bagi is baju Hawk Qingdao chapter. Dia kata for sale. So this is 288 renminbi. Yuan. So yuan, sorry. So sama. So dia dalam 140 150. Not bad. Not bad. Quality tebal guys. And dapat free pin. Oh, macam polis So, This one how much? ini Hawk event China guys. Love.
Love, ambilkan daddy I food. Ambil food. Apple Pay? It's okay, it's okay. It's here. Apple Pay. How you guys feeling? Penat kan? 3 jam kita orang kat atas tu. Jom kita tengok. Cannot. Alipay? Yes. Alipay can? Okay. Pasal dia ada musim sejuk. Terus nampak auto macam cool gila. So far guys, inilah dia. Okay lah. Dia kata don't feed the pony. Oh. Touch atas lah, touch atas. Macam ni. Good. Good, touch the video. Ambil. Don't be afraid. That's a really cute fluffy pony. Yes. Hold it. You terus pergi atas. Terus touch atas macam tu. Abang, you want to touch? It's gonna eat your leg. No, dia nak lick je. Okay je. Mami pula cuak. Dia ni agresif sikit je ni. Guys, tiba-tiba dekat belakang kafe ni ada pony. Dia memang American style punya hotel and ada Harley kat sini. Korang duduk sini. Style tak kat gambar. Tak habis ni tali kasut Rimai tengok. Okay adik, you can tahan another 30 minutes. Abang kat sini cantik lah. Kat sini. I guess so. Kita makan kat hotel lah. Cool. Who has a pony in the back of their Hush kau ni. Chill lah. Chill lah. This is just a baby. Abang handsome. Okay guys, kita sekarang berada di kawasan hotel aku di Qingdao ni. Betul-betul di tepi pantai ni. Hotel aku ini, anak-anak dengan wife aku dah tak larat, dah tak tahan dengan sejuk ni. Sekarang negatif 7 and angin kuat dekat tepi pantai ni. Aku ada fly drone tadi, aku belanja dengan korang. Ni hotel yang bangunan yang biru ni, yang paling tinggi ni adalah bangunan tertinggi di Qingdao. Aku stay kat sini. Ketinggian dia lebih kurang KLCC guys. Dia 80 tingkat, KLCC kalau tak silap aku 84 tingkat. Kalau aku salah, share kat bawah, komen kat bawah. Mungkin 88 tingkat, yang ni 80 tingkat. And kat sini, macam aku cakap tadi, ada Cyberpunk punya light show di tepi pantai. Memang nice gila. Okay, aku macam aku mention kat korang, aku akan share kat tepi ni hotel-hotel 5 star kat sini, macam Marriott, Westin, Renaissance, Pullman, semua tu bawah RM300 saja. Bawah 200 pun banyak guys. And hotel aku ni pun start daripada 300 lebih. Tapi aku ambil family suites. Aku akan share walk around hotel ni dekat korang esok. Pasal hari ni cukup panjang dah video yang aku buat ni. Esok aku akan share dengan korang walk around hotel aku ni. Dan kita akan visit Germantown dan Olympic Center dekat sana, kalau korang boleh nampak kat belah sana. And pagi esok aku nak cabar bini aku untuk jogging dekat sini dengan weather yang bawah kalau pagi negatif 8 kot. So aku akan terbang drone. Follow me esok. So don't forget to subscribe, like and share guys. Nak cakap pun mulut dah kebas ni.
Aku harap kau enjoy video ni. Thank you so much for your support. Let's go. Boom.